Meriahnya. Kenapa tak cakap korang nak celebrate birthday Cempaka hari ni? Nasib baik Mami sempat belikan hadiah untuk baby. Here you go. Thank you, Mami. You're welcome, my love. Dinner ni untuk family je, Luf. Perfect. Tapi korang tahu kan? Today bukan birthday Cempaka. Masa kami ambil Cempaka dulu, inilah tarikh dia. Sijil lahir dia semua, inilah tarikh dia. So, setiap tahun, kita akan celebrate hari ni. It's okay. I'll let it slide this year. Tapi starting from next year, we will celebrate on the birthday itself. Faham? Mama rasa macam tak sedar hati je dengan dia ni. Mama tolong jangan cakap apa. Tapi dia over tau. Esok bawa Cempaka pergi hospital. Aku dah setkan appointment untuk buat DNA test.